Assalamualaikum guys, welcome to Lidatis Vlog. Okay, so hari ni saya dan roommate saya, iaitu Hani, naik pergi sikit naik. Member tengah mandi. Ya. So, kita orang berempat nak pergi dekat mana Hani? Kita nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Korang tunggulah, stay tune lah sampai habis video. Korang tahu kita orang akan pergi mana, okay? Let's go! Jom. Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori waktu kecil, waktu yang gemilang. Oh Tuhan, ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selama. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Sungai. Yaya busy dengan topi dia. Dia tak layan aku Malas nak layan. Hani. Hai. Ya, siapa nama Nat? Dah lupa dah. Aku dah lupa nama Nat. Bawa lah beg tu. Oh my god. I have my bag. Bawa kita orang record. Oh my god. No. Dia ingat aku budak-budak sekolah ke nak bully? Parti. Alah. Pasang ada dekat tangan ni. Kita apa boleh je kita bawa. Nat, sungguh nak bawa? Dia apa ni? Cuba sabut. Memeh nak pegang. Tangkap beg ni jap nak tarik. Ni jap bagi naik galas dulu. Mana? Tak apa ke? Mana? Oh. Ni. Weh, aku pegang lain. Rambut. Sini. Okey. Ni sekarang kita memakai gelang. Tolong pakaikan boleh? Boleh kejap. Kitanya manja. Melekat dah weh, tolong. Mana nak bagi ketat dulu. Nak ketat mana? Ni okey. Mana? Okey. Nak bukakan. Angkaci. Ketat sangat tak? Aku rasa macam semak lah buat botol ni. Okay, sebab kita dah ada air dah kan? Tak ada lama. Tangan kamu. Dia orang pakaikan. So cute. Sini ya. Nak ketat mana ni? Okey. Tak kita pun. Okey je tu. Makasih Yaya. Makasih Yaya. Kita tunjuk. Kalau gelang pink kan, kita gelang biru. Weh. Kita gelang biru guys. Gelang biru dia boleh keluar tau. Wow. Yeah, dia boleh bersosial. Kamu tak nak bawa betul airty. Tapi tak apa, ada dah Haimi ada dalam tu. Tu lah. Sebab macam semak. Tak nak tutup. Semak ke tak? Tutup. Siapa nak tutup? Semak ke tak? Tak apa lah. Nanti panas pula air. Tak apa dia. Macam biasa, nak paling ke depan. Oh, Nat. Nat okey ke? Bawa beg tu macam budak sekolah. Hadi. Hai adik. Adik Hakim dari mana ni?
Tanjung Malir. Jalan kaki je. Jalan kaki, Dik. Ya Allah, bagusnya adik ni. Ya, tapi ada jalan dah 3 hari ya baru sampai. Betul nak pukul berapa hari ya? Baik, panas pukul yang mana? Kita nak makan. Kalau dah tarik ni dapat masuk nanti je lah. Betul-betul dapat. Oh, alah. Siapa? Sebab weekday. Oh. Patut tak ada orang jaga. Dekat ramai. Betul. Ini tak ada sendiri kan? Kita tak ada sendiri. Dah nampak sangat dah. Kita bawa nasi bang. Bawa Maggi. Panas juga Ya. Sebab dah tengah hari. Bawa payung mandi. Balik serabut. Dah. Mandi bawah tu lah. Mana? Bawah tu. Kan tak perlu lindung. Okey. Nak makan dulu pakai baju dulu. Kita makan dulu. Makan dulu lah. Lapar sangat lah. Makan betul. Lapar sangat. Makan. Okey. Korang stay tune okey untuk seterusnya. Kita nak makan dulu. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. Amin. Okay, dia kena fair. Okay, ni 6. Seorang 4. Jadi kita boleh 2. Jadi tinggal mereka punya. Boleh. Baik. Seorang 4. Potong 2 jadi seorang tu akan dapat 8. Sekarang ni nak dah bubuh. 1, 2, 3. Tadi Enam. ada 6. 6 potong. Okey, 6 potong. Kita Maksudnya ikut ada seorang 3. 8 lah sekarang ni. 3. Okay, Kira 6 tu je lah, tak payah kira 3. Sebab dah potong kan. Seorang makan 8. Tadi nak buat 6. Ekor pun macam ni. Ya ada. Dah. Sekejap. Tadi apa 3? Okey. Seorang 4. Okey. Faham? Jelas. Okey, cukup. Kita punya. Apa tadi? Apa? 6. 6 lah 3 kan. 3, 4, 5, 6. Sudah pernah cukup. Okey diam. dah Semua kena jumpa. diam. Okey. Okey, sekarang kita dah habis makan. So, kita orang nak pergi letak beg dulu dekat sana mana entahlah. Nanti tengok je lah Lepas tu kita orang nak tukar baju dan kita orang pergi mandilah. Apa ada masalah mental, dia datang sini sebab kita ada taman terapi. Mana? Oh yang tu. Kejap nak zoom. Damn. Rasa nak sesuai kot. Oh ni lah yang merebus telur tu. Sekejap. Kita tunggulah Nat. Off. Ni. Wah. Wah. Ui. Ada gelosor. Alah, comelnya Hani. Jom solat dulu. Wah, bestnya. Jom solat dulu.
Cantik. Kita boleh tarik. Masak. Okay, cepat. Solat dulu. Sekarang dah berapa ni? 2:19. Cakap je lah 2:20. Okay. Aku memang kerja mencari gaduh dengan orang. Minta maaf lah, itu hobi saya. Okay guys, so sekarang saya dah tukar baju. Kami dah tukar baju. Dan bersedia untuk mandi. Wah, tak sabarnya. Tapi kena cepat lah. Sebab kita orang nak main ATV lagi. So, masa terhad. Sekarang pun dah pukul 3. Mak kau tudung aku. Okay guys, so sekarang kita dah habis melawat Animal Village. So sekarang ni kita nak pergi dekat ATV pula. Okay, stay tune, okay? Bye! Ya, dia punya handle. Handle dia ni kalau dia ada masa dia akan seri-seri sikit tau. Kalau kita jalan straight, kadang-kadang selanggar batu ke apa kan, dia akan ke kiri je ataupun ke kanan. Time tu jangan ikut tau. Lawan bagian tegak balik. Lihat kat minyak. Takutnya. Boleh Hani. Hani, go Hani. Kami pulang sampai ni. Wow. Lepas ke belakang. Untuk belakang ni reverse satu je. Jalan dekat sudah slow. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Bismillah. Hani. Boleh. Hani. Allah. Ke sana. Bawa ke kanan. Ha. Go Hani, you can do it. Kan nanti nak tukar ni. Tak apa, Hani bawa dulu. Boleh. Lagi. You can do it. Yeah. Hani boleh. Lalunya.
Okay guys, so sekarang kita dah habis main ATV. Ya Allah, sumpah seronok gila. Korang kena cuba, mana yang tak pernah cuba. Dan saya pun merupakan first time juga. Orang kata beginner, first time naik ATV. Tapi super best gila weh. Korang kena cuba ATV. Mana yang tak pernah cuba, cuba, okay? Kalau tak berani pun cuba je. Kita kena confident. Confident is the key, okay? Apa pun stay tune untuk seterusnya. Bye-bye. Tengok vlog kami berakhir dengan apa ya? Dengan baiki lampu. Yui, tak Kita orang pasal-pasal. menunggu kat luar. Hadi. Hadi. Nak. Hai Nat. Vlog kami berakhir dengan lampu. Hampa ada saya orang kita kena bawa pergi kedai. Kami tak hampa ada, kami ada. Aduh, lampu masalah pula. Duduk je lah weh dulu. Lampu tinggi. Kamu ni studio usi ke apa? Relay awak rosak. Apa relay awak ni? Oh. Ngam 300. Damn. 300 doh. Nak dah fikir-fikir tu, mana aku dah cakap duit 300. Bukan kita. Masuk dah Hani. Sini. Tak habis waktu lagi berjalan lagi. Tapi dia baru nampak ada lampu. Ya, benda tu rupanya. Okey korang, sampai sini sajalah video kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada awal sampai akhir video. Terima kasih sangat-sangat. Saya minta maaf kalau ada terkurang dalam video ke apa. Dan jangan lupa, orang yang hebat bukanlah orang yang berjaya, tapi orang yang hebat adalah yang berani mencuba. Bye.